Labubu dah basi ke? Berasal dari Hong Kong, Labubu was a craze buat orang muda pada tahun 2023 hingga 2024. Ramai yang sanggup queue for hours di Pok Mat demi special editions. Tapi, according to Forbes in September, saham Pok Mat jatuh sebanyak 16.7 billion recently. Semua dah tak suka Labubu ke ni? Tapi kenapa? Ada macam-macam sebab that led to this. Some of these include trend fatigue. Semua dah ada satu figurine. Jadi hilanglah eksklusiviti dia. Oversaturation. Terlalu banyak releases and collabs, jadi dah tak special sangat. Ada collectibles lain. Collectibles seperti Smisky dan Crybaby pose as a competition buat Labubu. In fact, banyak syarikat lain juga mendapat inspirasi untuk buat figurine masing-masing as their form of marketing. Walaupun berdepan dengan cabaran-cabaran ini, Labubu berjaya untuk kekal relevan dengan mengeluarkan their own mini version dan juga creating customized Labubu. Tapi, you all rasa Labubu masih boleh pikat hati orang muda kita? Ataupun a new trend is about to take over? Kongsi pendapat you all di ruang komen. Labu, 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 labu.